Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinish Ajab bin Hasrul. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan PJMS 3273 Pentadsiran dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan. Sukan yang dipilih ialah badminton dan teknik yang dipilih ialah servis. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Servis dalam badminton merujuk kepada pukulan pertama yang dilakukan oleh pemain untuk memerlukan permainan. Dalam permainan badminton, servis perlu dilakukan dengan teknik yang betul supaya bulu tangkis dapat melewasi jaring dan mendarat di kawasan servis lawan. Kemahiran servis sangat penting kerana ia menentukan permulaan sesuatu rally. Pemain yang mempunyai teknik servis yang baik mampu mengawal arah kelajuan dan ketepatan bulu tangkis. Baiklah, kita pergi kepada perincian ujian. Yang pertama ialah nama ujian. Nama ujian tersebut ialah ujian ketepatan servis badminton. Yang kedua ialah kemahiran, iaitu kawalan, teknik dan ketepatan. Yang ketiga ialah sasaran, iaitu murid sekolah rendah. Yang keempat ialah tempoh masa, iaitu 5 hingga ke 10 minit bagi setiap peserta. Baiklah, prosedur pelaksanaan. Yang pertama, peserta perlu berdiri di kawasan servis yang telah ditetapkan. Yang kedua, pegawai ujian menyediakan raket dan bulu tangkis. Yang ketiga, peserta perlu melakukan 10 kali servis ke kawasan sasaran yang telah ditentukan. Yang keempat, setiap servis akan dinilai berdasarkan ketepatan sasaran. Yang kelima, markah akan direkodkan oleh penguji. Baiklah, pelaksanaan ujian ini dimulakan dengan peserta berdiri di kawasan servis yang telah ditetapkan di gelanggang badminton. Peserta akan diberikan raket dan beberapa bulu tangkis untuk melakukan servis. Peserta perlu melakukan 10 kali percubaan servis ke arah kawasan yang telah ditetapkan di gelanggang lawan. Setiap servis akan diperhatikan oleh penguji untuk memastikan teknik yang digunakan adalah betul dan bulu tangkis melepasi jaring. Selepas selesai setiap percubaan yang dilakukan, markah akan direkodkan berdasarkan ketepatan sasaran servis tersebut. Pada akhir ujian, jumlah markah keseluruhan akan dikira bagi menentukan tahap kemahiran servis peserta. Seterusnya, kita pergi kepada keperluan ujian. Peralatan yang perlu digunakan untuk menjalankan ujian ini ialah yang pertama, raket badminton. Yang kedua, bulu tangkis. Yang ketiga, jaring badminton. Yang keempat, gelanggang badminton. Yang kelima, kon atau penanda sasaran. Yang keenam, borang rekod penilaian. Yang ketujuh, whistle. Jadi selain peralatan, susun atau kawasan ujian juga perlu disediakan dengan jelas. Kawasan sasaran akan ditanda menggunakan kon atau penanda tertentu di gelanggang lawan bagi memudahkan penguji menilai ketepatan servis yang dilakukan oleh peserta. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada protokol penilaian. Penilaian ujian ini dilakukan berdasarkan ketepatan pendaratan bulu tangkis di kawasan sasaran yang telah ditentukan. Setiap kawasan sasaran yang mempunyai nilai markah yang berbeza bergantung kepada tahap ketepatan servis. Peserta akan melakukan 10 kali percubaan servis dan jumlah markah keseluruhan akan direkodkan. Skor maksimum yang boleh diperoleh ialah 30 markah. Jadi, boleh lihat jadual yang telah saya sediakan. Contoh penilaian yang dilakukan. Yang pertama, kita ada tepat pada sasaran, iaitu 3 markah. Hampir sasaran, 2 markah. Masuk gelanggang tetapi tidak tepat, 1 markah. Keluar gelanggang atau tidak melepasi jaring, 0 markah. Baiklah, keselamatan dan etika. Yang pertama, kita bagi kepada keselamatan, iaitu pastikan gelanggang tidak licin. Yang kedua, gunakan raket yang sesuai. Yang ketiga, melakukan pemanasan badan sebelum ujian. Yang keempat, memastikan jarak selamat antara peserta. Yang seterusnya, etika. Yang pertama iaitu peserta mesti mematuhi arahan. Yang kedua, bersikap jujur dan berdisiplin. Yang ketiga ialah menghormati pihak lawan. Jadi,
Keselamatan semasa menjalankan ujian kemahiran sukan ini adalah sangat penting bagi mengelakkan sebarang kecederaan kepada peserta. Sebelum ujian dijalankan, peserta perlu melakukan aktiviti pemanasan badan bagi menyediakan otot dan mengurangkan risiko kecederaan. Selain itu, kawasan gelanggang perlu dipastikan dalam keadaan selamat, tidak licin dan bebas daripada sebarang halangan. Peserta juga perlu menggunakan peralatan sukan yang sesuai seperti raket yang baik dan bulu tangkis yang berada dalam keadaan yang baik. Jadi dari segi etika, peserta perlu mematuhi arahan penguji, bersikap jujur semasa menjalankan ujian serta menghormati peserta lain sepanjang aktiviti berlangsung. Baiklah, seterusnya ialah analisis dan pelaporan. Yang pertama, keputusan ujian yang diperoleh akan dianalisis bagi menentukan tahap penguasaan kemahiran servis peserta. Analisis ini penting bagi membantu guru atau jurulatih memahami tahap kemahiran pemain secara keseluruhan. Yang kedua, data yang diperoleh boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual atau graf untuk memudahkan proses interpretasi keputusan. Berdasarkan analisis tersebut, peserta boleh dikategorikan kepada beberapa tahap pencapaian seperti tahap tinggi, sederhana atau rendah. Yang ketiga, pelaporan keputusan ini juga dapat membantu guru merancang latihan tambahan bagi meningkatkan kemahiran servis pemain pada masa akan datang. Ujian kemahiran servis, kita pergi kepada kelebihan dan batasan. Ujian kemahiran servis badminton mempunyai beberapa kelebihan kerana ia mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Selain itu, ujian ini juga dapat menilai kemahiran spesifik pemain secara jelas dan sistematik. Namun begitu, ujian ini juga mempunyai beberapa batasan. Antaranya ialah ujian ini hanya menilai kemahiran servis sahaja dan tidak menilai aspek lain dalam permainan badminton seperti pergerakan kaki, strategi permainan dan kemahiran pukulan lain. Selain itu, faktor persekitaran seperti keadaan gelanggang atau arah angin mempengaruhi keputusan ujian. Baiklah, seterusnya kita bagi kepada sesi soal jawab. Soalan yang pertama, apakah tujuan ujian servis badminton dijalankan? Yang kedua, jawapannya ialah untuk menilai tahap kemahiran pemain dalam melakukan servis dengan betul dan tepat. Soalan kedua, berapa kali percubaan servis yang dilakukan dalam ujian ini? Jawapan dia, peserta melakukan sebanyak 10 kali percubaan servis. Yang ketiga, apakah peralatan yang digunakan dalam ujian ini? Iaitu jawapan dia ialah raket badminton, bulu tangkis, jaring badminton, gelanggang dan kon penanda. Soalan yang terakhir, apakah aspek yang dinilai dalam ujian ini? Jawapannya ialah ketepatan servis, teknik pukulan dan kawalan arah bulu tangkis. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.